Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Competencies of Entrepreneurs. Sebelum itu, saya akan menerangkan maksud kompetensi usahawan. Kompetensi usahawan ialah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan oleh seseorang usahawan untuk mengurus perniagaan dengan baik. Kompetensi ini penting kerana ia membantu usahawan membuat keputusan yang betul dan mengembangkan perniagaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang managerial competencies. Managerial competencies ialah kemahiran mengurus sebuah perniagaan. Antaranya ialah merancang maklumat, mengurus pekerja, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan mengurus masa dengan baik. Contohnya, seorang usahawan perlu membahagikan tugas kepada pekerja supaya kerja dapat disiapkan dengan lebih teratur. Kemudian, business competencies pula ialah kemahiran menjalankan perniagaan. Ia melibatkan pemasaran, pengurusan kewangan, memahami kehendak pelanggan dan mencari peluang perniagaan. Sebagai contoh, usahawan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Saya akan menerangkan kompetensi yang dimiliki oleh Datuk Seri Alif Shukri. Dari segi managerial competencies, beliau bijak mengurus syarikat, pekerja dan operasi perniagaan. Beliau juga mampu membuat keputusan yang cepat dan memajukan syarikat. Bagi business competencies, beliau sangat mahir dalam pemasaran, terutamanya melalui media sosial. Selain itu, beliau sentiasa menghasilkan produk baharu dan berjaya membina jenama yang dikenali oleh ramai pengguna. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang personal kompetensi. Personal kompetensi ialah sikap dan sifat yang perlu ada pada seorang usahawan. Antaranya ialah yakin pada diri sendiri, kreatif, berani, mengambil risiko, berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Sikap ini membantu usahawan menghadapi cabaran dalam perniagaan. Seterusnya, usahawan Malaysia yang kami pilih ialah Datuk Seri Alif Shukri Kamaluzaman Zaman. Beliau merupakan pengasas syarikat kosmetik dan produk kecantikan yang berjaya membina perniagaan sehingga dikenali ramai di Malaysia. Akhir sekali, saya akan menerangkan personal competencies yang dimiliki oleh Datuk Seri Alif Shukri. Beliau seorang yang yakin dengan diri sendiri, rajin berusaha, berani mencuba perkara baru dan tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Sikap inilah yang membantu beliau mencapai kejayaan dalam perniagaan. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 kompetensi utama yang perlu dimiliki oleh seorang usahawan, iaitu manager competencies, business competencies dan personal competencies. Ketiga-tiga kompetensi ini sangat penting untuk memastikan sebuah perniagaan dapat berkembang dan berjaya.